meriah majlis kali ini. Jom ikut saya. Apakah pendapat Ustaz mengenai majlis hari ini? Pendapat saya berkenaan dengan majlis ini sambutan memang meriah lah. Kita tengok daripada pelajar tingkatan 3, 4, 5, 6 budak PPKI pun ada juga join sekali. So majlisnya alhamdulillah, sambutan daripada guru-guru juga bagus. Sebelum memasuki dewan, para pelajar dikehendaki untuk membuat pendaftaran terlebih dahulu. Bagaimanakah persiapan majlis ini dilakukan? Okey, persiapan majlis telah berlaku. Kita mulakan sejak sebulan yang lepas. Kita dah bagikan kepada beberapa AJK lah. AJK makanan, AJK persiapan dewan, AJK makanan VIP. Ada macam-macam lagi lah. Hayya 'alal falah. Sudah pun berkumandang. Murid-murid telah pun berbuka dengan air mineral dan juga kurma. Apa yang membuatkan majlis berbuka puasa tahun ini istimewa berbanding dengan tahun sebelumnya? Oh, tahun ni dia ramai cikgu-cikgu datang, makanan pun banyak, kuih-kuih banyak, kemudian sambutan tu menggalakkan lah. Terima kasih Ustazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa harapan Tuan kalau majlis berbuka puasa ni diadakan lagi pada tahun depan? Alhamdulillah, yalah, sepatutnya bukanlah wajib diadakan lah. Wajib diadakan. Tambah sekolah ini kita ada aliran agama, dan majoriti pelajar-pelajar ialah Melayu Islam. Patut sangat ada. Okay, itu saja daripada saya. Okay. Terima kasih Tuan atas semua. Seperti yang kita dapat lihat, murid-murid sedang beratur untuk mengambil jadah berbuka. Bagaimanakah perjalanan anda ke majlis berbuka puasa kat sekolah ni pada tahun ini? Semuanya lancar, alhamdulillah. Apa tu, dia punya suasana tu meriah lah macam tahun-tahun sebelum ni. Bagaimanakah situasi semasa majlis berbuka puasa pada tahun ini? Okey, nama saya Manina. Sinilah, nama saya Nurintan Balkis. Okay, so saya rasa ramailah hari ni datang, alhamdulillah. Lepas tu saya rasa bersyukur sangat sebab sekolah buat jamuan semua ni. So ya, Bagaimanakah perasaan anda pula? Macam kalau saya pula, saya sangat seronok. Ini merupakan kali yang ketiga saya datang ke sini. lagi pun kita orang last hari tahun ni last. Sekarang tibalah masa para guru dan murid-murid mendirikan solat isyak dan solat tarawih secara berjemaah. Apa pendapat cikgu tentang majlis berbuka puasa pada tahun ini? Pada pendapat saya, pada tahun ni sangat meriah. Ramai penyertaan daripada murid-murid, makanan banyak, semua pun nampak ceria, nampak happy, berjalan lancar dan nampak semua enjoy lah. Berat hati ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi apakah daya, kita telah pun sampai ke penghujung majlis hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sanggup meluangkan masa datang kepada majlis hari ini. Saya juga ingin meminta maaf jika terdapat sebarang perkataan yang mengguris hati para penonton. Sekian dari saya, Nur Kaisha Zaini dari Persatuan TV PSS.